apa ni, dunia tidak terjadi sendiri, mesti ada orang buat. Siapa dia buat? Nak kata Adam AS buat? Nak kata Adam dulu, tu Adam tu awal buat dunia? Kalau tu Adam tu awal buat dunia, belum pada ada dunia, dia duduk mana? Nak duduk atas bumi, bumi tak ada lagi, tak buat lagi. Nak duduk di mana? Bahan mentah tu Adam buat, diambil di mana? Kalau kita katalah bumi ni tu Adam buat, bagi orang pertama di muka dunia, dia ambil bahan mentah di mana? Tanahnya, pasirnya, logamnya, bermacam-macam mineral, dia ambil mana? Tentu orang lain buat. Yang buat siapa? Secara ringkasnya Allah. Allah buat. Bila Allah buat, dia ambil bahan mentah di mana? Jawabnya, bila Allah buat, dia buat melalui kun fayakun.